Tuan-tuan, terlebih dahulu jangan lupa untuk klik butang subscribe dan klik lonceng notification. Okay, ini saya ambil live ini harga hari ini. Kalau kita nak buat, kalau kita nak beli 1 dinar, harganya adalah RM1170 hari ini. Jadi bila kita nak buat bayaran EPP 10 tentunya, inilah harga yang perlu kita bayar. Okay, permulaan mungkin kita boleh 4 di bulan Februari hari ini kan 132. Sebenarnya untuk pembayaran public goal ada fleksibel sikit lah, 2-3 hari pun masih boleh. Tapi lepas tu teruskan ikut schedule sampai habis bayar. Bila habis bayar saja cek jalan ni dan tuan-tuan kita dah boleh collect ya. Katakanlah kita bayar sampai bulan keempat dapat bonus, kita nak habiskan semua boleh juga ya. Habiskan semua. Lepas tu dah habis bayar, boleh contact admin, dah beritahu nak collect kita punya dinar. Ya? Betul. Ini dinar ni, 1 dinar ni kita tambah sikit antara produk boleh. Yang paling popular, paling laris lah saya rasa. Baik di Malaysia, di Singapura pun sama. Ini 1 dinar antara produk, sebab saya sendiri pun dah banyak juga jual 1 dinar ni, memang demand-nya ada. So ambil peluang ini hari ni untuk orang yang untuk EPP ni, untuk kita nak lock harga hari ni dan bayar secara easy payment 10 kali. Baik, memang baik. Bagusnya cik jalan ni harga bila kita dah lock dia tak akan berubah memang berubah. Misalnya 2-3 bulan akan datang harga dinar naik. Kita tetap bayar harga yang sama. Harga hari ini. Ya betul. Sebab itu kita ikut apa dipanggil patuh syariah. Okey. Okey, ini untuk 1 dinar Nah, tadi dan semalam ada orang beli dinar. So saya memang selalu simpan stok lah. Untuk apa? Kita nak bantu mereka. Kadang-kadang mereka cakap nak pergi Johor ni. Mungkin mereka tak pernah ke sana ke, jarang ke sana. So kita simpan ni untuk bantu mereka ya. Okey, so ni yang kedua. Okey, bagi yang nak beli 10 gram, okey, gunakan kaedah easy payment plan. Okey. Untuk hari ini harga sangat rendah So permulaan dengan harga untuk first payment boleh bayar 302 dan seterusnya 275. Kalau 275 pun tak sampai $100 cik jalan ni Betul tak? Betul tak? Tak sampai $100 tuan. Lepas tu bila kita dah collect, kita dapat 10 gram. Oh, hebatlah cik jalan ni. Habis saja 10 bulan kita dah pegang. Saya ada 10 gram. Okey. Jadi masa sangat harga sangat rendah dan masa terbaik untuk kita lock buat EPP ni Okey, so bagi yang nak rebut package, saya nampak di package dealer saya nampak di website tu ada beberapa package yang kita boleh pilih. Tapi saya pilih package yang ini package tahun baru lunar. Okey, untuk jadi normal dealer beli 10 dinar plus 1 dinar. Dan saya pun dah kirakan harga dia berapa yang perlu kita bayar. Maknanya dalam 1,286. Okay, kalau saya tukar 1,286. Lebih kurang dalam 400 lebih lah. 400 lebih setiap bulan. So kalau kita ada bajet, kita memang nak simpan. Ada kawan saya memang dia cakap setiap bulan dia nak beli emas. Dia nak beli emas. Dia ada bajet 500. So saya selalu syorkan you go for normal dealer sebab banyak advantage you akan dapat dekat sana. Dan lepas tu habis saja bayar tidak dapat emas 10 dinar dan 1 dinar. Untuk normal dealer ataupun untuk dealer ni mesti beli wave card cek jalan ni yang harganya RM200 lah. Ini harga total harga total untuk normal dealer. Okey. Untuk priority dealer, dia harga dia tinggi sedikit. Okey. Harganya 26,000. Ini saya ambil daripada internet hari ini Dan package ni apa? 2 pieces
1 dinar, 2 pieces 10 dinar. Ni 2 pieces saja, 2 pieces. Lepas tu 2 pieces 1 dinar plus 1 piece suku dinar. Keluaran apa ni? Putrajaya, Masjid Putrajaya. Ya, Masjid Putrajaya. So, jadi habis sahaja buat pembayaran, kita dah boleh collect package ini. Sangat baiklah ni. Cik Jalani ya. Betul. Keluarga Dina. Betul. Kita kan keluarga Dina kan. Ada nak tambah Cik Jalani? Tak boleh. Saya, kita time dah nak dekat ni. Dah nak dekat time ni. Oh ya. Boleh terus Okey, ini adalah apa ni? Wealth card. Wealth card ni adalah pre-order, tapi sebagai dealer dan priority dealer mesti beli. Tapi kalau kita customer biasa nak beli secara biasa, tak perlu beli wealth card. Okey. So, dan wealth card ni ada voucher, ada voucher 300 dan 100 dan 200. Ada emas sekali. Ya, ada emas 0.5. Sekarang ni orang pakai apa? Nombor digital number. Bila kita apply kat sini ni, dia ada, kita boleh taruh nombor ni kalau kita nak gunakan voucher ni lah. Oh, okey. Okey, kelebihan dealer di Public Gold. Okey, of course lah sebagai dealer ni kita ada commission ya. Untuk normal dealer commissionnya adalah 1%, untuk priority dealer commission dia 1.5%. Itu belian sendiri. Maknanya bila kita dah jadi dealer, next purchase kita beli, kita ada commission. Dan kalau kita introduce, contoh kawan kita pun nak beli emas, nak simpan emas, jadikan mereka customer kita, setiap kali mereka beli, kita akan dapat 1% kalau untuk normal dealer dan 1.5% kalau untuk priority dealer. Dan ini kalau kita nak jual balik emas kita pun dapat commission 0.3 dan 0.3. Termasuk kalau customer jual balik pun kita dapat. Okay, so of course lah kita memang ada sistem latihan dan sokongan. InsyaAllah akan kita mulakan tahun ini. Sebab physical seminar pun dah boleh kita buat. Akan kita umumkan. Okey, ini carnival pada 25 di bulan 25 dan 26 Februari. Okey. Tadi yang saya maksudkan tadi dengan orang daripada Kelantan kan, saya umumkan kita ada carnival. Oh, dia cakap ini bulan adalah cuti sekolah, dia cakap. Dia boleh turun KL. Sebab bezanya carnival ni awak boleh bayar terus, kita boleh bayar terus dan ambil terus emas tu. Bawa balik. Tak kira lah berapa gram kita nak beli. Semua ada kat sana. Oh, benar. Okey, di Menara PG. Ini yang Cik Jalani cakap kan, ni barang-barang hot item ya. Okey. Boleh nak tengok harga boleh pergi ke One Gold Dina. Okey, dan tapi nak beli dengan sesiapa pun boleh tak ada masalah. Siapa pun boleh. Dan ini harga ini pun ada, kita ada suku dinar dan kita ada juga koleksi ini dan juga ini koleksi bulan-bulan Islam ya. Public Gold dah mulakan keluarkan koleksi bulan-bulan Islam. Okey, yang Rejab ni semalam dah sampai. Ini insya-Allah nanti akan datang. Okay. Boleh tengok di website lah. Okey, dan ini 5 gram dan 10 gram bunga emas dan kita ada juga pendant untuk wanita lah, kaum wanita ya. Okey, tetapkan matlamat. Ini sebenarnya kita punya visi ya. Capai 100 gram emas fizikal sebagai dana kecemasan untuk diri sendiri dan capai 1 kilo sebagai dana reserve untuk keluarga. Ya, betul. Yang beli simpan emas ni perlu ada matlamat lah. So yang masih cari apa matlamat nak mulakan then 100 gram 100 gram untuk dana kecemasan dulu. Betul. Yang dah sampai ada yang dah lebih tu then boleh fokus yang 1 kilo. Alhamdulillah. Ya, betul. Kita memang target yang pertama memang kita go for 100 gram. Kadang-kadang macam
azam, kita pernah cerita tentang azam kan, nak target tu biarlah target yang besar. Bila Betul. target yang besar tu kita bersungguh-sungguh, tapi kalau target sikit nak beli hanya 1 gram, tak berapa mencabar lah cak jalan ni. Betul. Kita perlu ada stretch sikit. Dan yang selalu saya terangkanlah, selalu saya suka cakap tentang benda yang kita boleh kontrol, benda yang kita tak boleh kontrol. Benda yang kita tak boleh kontrol, apa dia? Itulah yang mula-mula awal Haji explain tentang ekonomi dekat US, ada berita baik, ada kadang berita tak baik, ada perang sini, perang sana, dekat Malaysia siapa nak jadi Perdana Menteri kat Singapura, politik mana yang bagus, dekat Jokowi dapat bertahan ke tidak, macam-macam. Tu semua kita tak boleh kontrol. Betul aja ya? Ya, So betul, apa yang kita boleh kontrol adalah ekonomi keluarga kita, ekonomi diri sendiri. So inilah yang selalu saya, Haji dan kawan-kawan dealer lain terangkan, fokus benda yang kita boleh kontrol, iaitu simpan aset, salah satunya emas untuk kukuhkan ekonomi diri dan keluarga. Okay. Ya, betul. So last kali inilah yang ditunggu-tunggu Okay. Saya akan berikan hadiah untuk ini, buku ni. Kenapa saya selalu bagi hadiah? Sebab buku ni sangat bagus sangat baiklah untuk orang permulaan yang nak mulakan simpan emas, nak tahu kelebihan tentang simpanan emas. Bacalah buku ni berulang-ulang. Senang faham lah. Simple, secara dia tulis pun simple, mudah faham. Sebab Cik Zulkifli sebenarnya sebelum terlibat dengan Public Gold ni, dia adalah accountant di bank, sebuah bank, kalau tak silap saya. So hadiah pertama saya akan beri buku dan juga C-Wallet. C-Wallet. Hadiah kedua C-Wallet 10 RM dan hadiah ketiga. Okay. Sebelum saya tutup, saya juga akan beri hadiah bulanan. Ini hadiah bulanan. Bila siapa sajalah yang buat gap, tunjukkan proof anda buat gap, tak kira 100 RM pun boleh. Ataupun nak buat EPP, ada buat EPP, kadang saya boleh check, kadang saya tak boleh check. Nanti saya akan tanyalah siapa-siapa yang dah buat nanti. Ini cabutan ni akan dibuat seminar kita minggu depan. Seminar kita bulan depan. First prize kita bagi 50 RM gap, masuk gap account. Second prize 30, third prize 20 dan consolation voucher tiga consolation. Ini lebih baik, lebih praktikal lagi. Lebih praktikal Kita cakap pasal emas dia pergi ke gap account. Memang baik tu. Terima kasih kerana menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya dan layari website saya onegolddinar.com.